Dari bintang Disney ke penjara. Dulu dia adalah merupakan budak emas Disney, sekarang dia simbol kegagalan dalam sistem hiburan. Dia dihancurkan bukan sebab liar, tapi sebab dia tak cukup patuh dalam dunia yang tak berikan dia ruang untuk gagal. Semua orang kenal Lindsay Lohan, dia bukan cuma pelakon, dia lambang kepada generasi. Dari kecil dia dah dijadikan idola untuk budak perempuan seluruh dunia. Tapi dari seorang bintang Disney yang disanjung, dia terus jatuh secara perlahan-lahan, dihina, ditertawakan dan dipinggirkan. Cerita dia ni bukan sekadar pasal dadah ataupun skandal. Ini kisah tentang industri yang cipta bintang muda untuk dijual dan dibuang bila dah tak laku lagi. Kalau kita cakap Lindsay Lohan, siapa je yang tak kenal dia? Dia lahir pada 2 Julai 1986. Umur dia masih 3 tahun, dia dah jadi model dan muncul dalam lebih 60 iklan termasuk Jello, Calvin Klein Kids dan Pizza Hut. Masa tahun 1998, Disney ada tawarkan dia watak kembar dekat dalam The Parent Trap, satu watak besar yang memerlukan dua personality. Masa tu dia baru umur 11 tahun, tapi lakonan dia telah mengalahkan ramai pelakon senior. Filem tu memang meletup kau-kau punya. Lindsay terus jadi rebutan. Disney tanda tangan kontrak yang panjang dengan dia dan Disney letakkan Lindsay ni sebagai senarai A-list remaja. Kalau korang pernah tengok filem Freaky Friday tahun 2003, dia pernah berlakon dengan Jamie Lee Curtis. Filem ni memang pecah panggung. Dan ada lagi satu cerita which is Confessions of Teenage Drama Queen tahun 2004. Masa ni Lindsay ni bukan sekadar pelakon, dia nyanyi lagu tema. Siapa je yang tak pernah tengok filem Mean Girls tahun 2004? Filem paling ikonik Lindsay, ditulis oleh Tina Fey dan terus jadi budaya pop sampai hari ini. Actually never been to a real school before. Lindsay ni jadi wajah depan untuk beberapa majalah macam Seventeen, Teen Vogue, Rolling Stone, dan dia juga dah mula keluarkan album sendiri dan terjual berjuta salinan. Tapi masa ni jugalah paparazzi dah mula jadikan dia sebagai tumpuan. Bila Lindsay beralih dari pelakon kanak-kanak ke wanita dewasa, media dah mula dia. Gambar dia keluar masuk kelab, media dah mula labelkan dia sebagai wild child. Dan dalam masa usia remaja, Lindsay dah hadapi tekanan yang tak masuk akal. Antara perkara yang aku rasa gila adalah kena maintain berat badan sekilo pun tak boleh naik. Setiap hubungan cinta dikritik. Keluarga dia sendiri guna nama dia untuk publicity. Dalam masa yang sama, dia struggle dengan dia pernah kurus mendadak sehingga tulang rusuk kelihatan. Ada wartawan yang tulis headline Lindsay Lohan dying to be thin. Dalam masa yang sama, dia kena hadir dekat dia punya syuting promosi filem, buat persembahan muzik dan hadap paparazzi ni 24 jam sehari. Kalau remaja biasa mesti akan ada satu akaun Instagram, tapi Lindsay waktu tu dia ada satu dunia. Perhatikan setiap langkah dia. Dan tahun 2006, Lindsay mula alami masalah konsisten dengan produksi filem. Dalam filem Georgia Rule, dia lewat ke set, tak datang syuting dan producer terpaksa keluarkan surat amaran yang terbuka. Dan dalam surat terbuka tu dia cakap, kau perlukan bantuan profesional. Orang ramai mula anggap dia ni sebagai liability. Tapi masa tu dia sebenarnya dah mula ambil alkohol dan juga ubat penenang. Dia tak pernah berhenti berlakon, tapi prestasi dia mula jatuh. Gaya hidup dia dah tak stabil, clubbing, kawan dengan selebriti yang bermasalah lain. Lepas tu paparazzi ikut setiap gerak langkah. Antara 2007 hingga 2013, ni senarai ringkas masalah Undang-Undang Lindsay. 2007 ditangkap 2 kali kerana DUI. Pada tahun yang sama juga, 2007 ditangkap lagi dengan dalam kereta. 2010 hingga 2012 dituduh mencuri barang kemas. 2011 dihukum 120 hari penjara dan kerja komuniti. 2012 hingga 2013 ditahan kerana kemalangan dan kes menipu polis. Jumlah masa yang dihabiskan dalam penjara beberapa minggu, tapi jumlah kes, reputasi dan trauma yang dilalui itu tak boleh nak dikira. Setiap kali Lindsay ditangkap, satu dunia gelakkan dia. Ada media yang siarkan countdown ke hari dia ke penjara macam acara red carpet. Hubungan cinta dia sentiasa jadi isu. Dipasangkan dengan Wilmer Valderrama, Columbus, lepas tu Samantha Ronson. Kehidupan dibongkar tanpa kerelaan. Dia dihina di talk show, dijadikan punchline komedi dalam satu temu bual. Lindsay pernah cakap, aku tak tahu mana satu identiti aku, yang aku cipta untuk media atau yang aku cuba simpan untuk diri sendiri. Dia hilang arah. Setiap percubaan untuk bangkit tu dinafikan kerana stigma masa lalu. Filem yang membuatkan dia jatuh adalah I Know Who filem yang memenangi Worst Actress, The Canyons, filem indie yang penuh kontroversi dekat lokasi, Liz and
percubaan comeback sebagai Elizabeth Taylor tapi dikritik teruk. Tapi Lindsay Lohan tak pernah berhenti mencuba. Dia muncul dalam rancangan reality Lindsay on network Oprah. Hello, let's celebrate that. Dia pindah ke Dubai untuk keluar daripada radar. Dia buka kelab malam Lohan Beach House dekat Greece. Tulis skrip, arah video muzik dan mula pelan-pelan perniagaan dia. Tahun 2022, Lindsay Lohan buat comeback besar dengan Netflix iaitu tajuk dia Falling for Christmas, Irish Witch pada tahun 2024 dan filem ketiga dalam proses. Ramai perasan yang Lindsay sekarang lebih tenang, matang dan jauh daripada drama. Dia berkahwin dengan Bader Shammas, seorang ahli keuangan dan hidup dia lebih stabil jauh daripada spotlight toksik. Dan buat pertama kalinya orang mula ucap tahniah dan bukan memberikan kutukan. Cerita Lindsay ni adalah kisah sebenar selebriti yang dibesarkan untuk dijual. Mungkin ada pernah yang admire dia satu ketika dahulu. Kita pernah rosakkan dia dan kita ketawakan dia masa dia jatuh seolah-olah dia bukan manusia. Tapi sekarang dia hidup, dia kembali dan dia tak perlu restu daripada media untuk jadi siapa dia hari ini. Kalau kau pernah rasa dunia ni cepat sangat menghukum orang, Lindsay Lohan ialah simbol kepada semua yang kita tak sepatutnya ulang. Tekan like, share dan komen sebab mungkin dah tiba masa kita ubah cara kita tengok bintang remaja. Dan jangan lupa untuk subscribe sebab kisah seterusnya tentang satu lagi pelakon muda yang dikhianati dunia. Itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum. Bye.